Hari ni hari penting untuk Honor 400 Pro disebabkan hari ni adalah pelancarannya. Hari ni 22 Mei 2025, aku akan bawa ke korang pergi ke pelancaran Honor 400 Pro dan sekarang pada pukul 7.30 kita nak gerak ke KL. Jom. Alright, seperti biasa kita akan lepak dulu makan dekat sini. Hari ni memang ramai gila orang. Yalah disebabkan hari ni cuti. Dan kat sini dah ada sate. Kau tengok? Sate. So kalau korang nak layan sate boleh datang sini. Yang bestnya dekat sini ada macam-macam. Janai ada, laksa ada, macam-macam ada. So aku dapat gambar tadi memang nice gila. Walaupun ambil gambar jarak jauh dan aku menggunakan 6 kali zoom, sambil bergerak memang nice. Kita pun dah siap makan. Tadi sempatlah juga aku ambil gambar tu. Kapal terbang TUDM, dia mendarat tadi. So gambar dia memang nice menggunakan Honor 400 Pro dan jom kita sambung perjalanan ke KL. Kita dah selamat sampai tapi kita sampai lebih awal, baru pukul 11 lebih. Jadi kita akan pergi ke Suka Dessert dulu. Sekarang pun dah ada kedai baru nama High Rabbit. So mungkin kita akan singgah-singgah tengok apa yang ada dekat High Rabbit. Kita pun dah siap beli. Ini dia High Rabbit. Nice gila beg dia warna pink. First kali bila korang masuk dia akan bagi korang rasa. Bila korang dah terasa tu, confirm korang akan teracun. Kita pun dah sampai, jadi kita pergi parking dekat pavilion dan jalan kaki pergi ke sana. Jom. So, aku memilih untuk jalan kaki pergi ke Grand Hyatt daripada pavilion. Tak jauh mana lah. Aku jalan kaki ni katanya lebih kurang dalam 5 minit sampai. Jadi, kita pun dah sampai ke Grand Hyatt Honor 400 Pro. Kita dah sampai. Jadi kita pergi tengok daftar dulu. So ini dia jam yang dikabarkan akan rilis. Tu dia, memang nice gila. Saiz dia cukup-cukup besar untuk tangan besar macam aku. Dia ada satu button dekat bahagian bawah. Dia ada scroll dekat bahagian atas. Nampak smooth. Nice. Memang nice kalau pakai tangan besar macam aku. Tu dia. So kita dah ada kat dalam, sekejap lagi akan ada pelancaran Honor 400 series. Jadi kita tengok berapa harga dia. Dan seriously untuk AI aku sangat-sangat teruja disebabkan AI dia betul-betul next level. Sorry, I don't understand. Apa tu? Alhamdulillah, event dah selesai. Kita tengok bukan sekadar phone saja dia nak release. Dan sekarang kita akan pergi ke KLCC, pergi ke Kereta Amat. Kita nak pergi ke Kereta Amat sebab kita nak pinjam barang yang dia. Hari ni Honor bukan lancarkan 400 Pro saja, tapi ada beberapa device lain. Dah sampai waktu malam, kita nak lepak makan dulu kejap dekat Pelita. Kau tengok vibe dia. Oh, nampak? KLCC. Jadi kita lepak kat Pelita kejap nak layan-layan makan-makan dulu. Aku plan nak buat full review sambil-sambil buat vlog kan. Launching, tapi aku rasa macam banyak sangat aktiviti, dah banyak sangat konten aku nak kena masukkan. Jadi full review kita buat dalam video lain. Alright, jomlah kita pergi makan. Sekarang kita ada dekat Genting. Aku rasa ini adalah penutup video untuk vlog kali ni. Sejuk. Sejuk. Cuaca kat Genting untuk hari ni memang sejuk. Jadi sejuk gila weh. So thank you so much kepada semua yang dah say. Kita jumpa dalam next vlog. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan aku ada dapat Honor Band 10. Nanti aku akan tunjuk dalam video. Sejuk gila.